Betulkah laju? Baru tekan paste, belum sempat aku alih pandangan, terus siap pindah file 100MB. Bukan ayat marketing, tapi dari situ aku dah boleh agak, benda ni bukan pen drive biasa-biasa. Rasa macam pakai solid state drive tapi bukan dia. Sebelum aku puas hati tengok kelajuan awal, aku buat sesi unboxing. Aku belik-belik dulu kotak dia jelas tertulis spesifikasi, solid state flash drive, USB kelajuan tinggi dan support pelbagai peranti. Bila buka kotak, terus nampak solid state. Flash drive 256GB. First impression bila pegang, memang terasa material besi solid. Rasa premium, rasa kukuh. Sesuai sangat kalau jenis selalu simpan dalam poket atau bag. Bila aku buka penutup style lipat, aku nampak jelas ada port USB-A dan USB-C dalam satu badan. Mekanisme lipat dia pun sedap, mudah buka tutup, tak keras, tak longgar, rasa kemas. Dalam kotak juga disediakan QR code untuk e-manual. Scan je, terus keluar panduan ringkas. Tak perlu kertas panjang-panjang, semua boleh rujuk terus dari phone. Aku terus cucuk dekat phone lama aku yang guna port USB-C. Tak perlu setting pelik, tak perlu app tambahan. Terus detect. Aku buka storage info, check capacity. Memang betul 296GB. Dari situ aku terus test situasi sebenar. Aku pilih beberapa folder dan pindahkan lebih. 1GB data dari phone ke solid state flash. Jujur cakap, aku ingatkan akan tunggu beberapa minit, tapi rupanya beberapa saat je dah siap. Lepas tu aku cuba pula pindah balik file yang sama dari solid state flash ke memory phone. Kali ni aku perasan memang sedikit perlahan berbanding tadi, sekitar 20 ke 30MB per second. Masih laju untuk kegunaan phone, cuma boleh nampak beza arah pemindahan data. Seterusnya aku ambil extension untuk cucuk USB-A ke phone lama aku. Masa mula cucuk, sistem minta aku format solid state flash sebab belum format lagi. Proses format tu pun tak lama, ambil masa sekejap saja. Lepas siap format, aku terus ulang ujian. Aku pindah semula file 100MB dari phone ke solid state flash, lepas tu pindah balik. Kedua-dua arah hasil dia sama. Sekelip mata siap. Berdesup dan tak lag. Untuk ujian terakhir, aku pindahkan campuran gambar dan video. Resolusi agak tinggi dari folder kamera ke solid state flash. Walaupun jumlah tak banyak, aku guna extension 60Gbps. Masa ni aku boleh nampak kelajuan naik sampai 70MB per second. Untuk penggunaan harian, backup phone, simpan footage, pindah file kerja atau konten, memang rasa beza besar berbanding pen drive biasa. Kesimpulan aku mudah. Ini bukan sekadar alat simpan file. Ini memang solid state. Flash drive yang sesuai untuk orang yang selalu berurusan dengan data size besar dan selalu pindah file gambar serta video tinggi resolusinya. Saiz kecil, badan besi solid, ada USB-A dan USB-C. Dan yang paling penting, kelajuan dia memang terasa. Kalau kau jenis nak kerja cepat, backup cepat dan nak storage mudah alih bawa ke mana-mana, ini memang berbaloi ada satu. Segera check out sekarang sebelum sold out.